Assalamualaikum semua. Hari ini saya berada di Pavilion Kuala Lumpur di mana telah berlangsungnya Astro Showcase Raya Bila Bersama Lagi Jadi. Daripada persembahan eksklusif selebriti popular tanah air dan juga penampilan istimewa, majlis kali ini benar-benar menggambarkan kemeriahan raya dengan kandungan raya yang bakal menghiasi kaca televisyen anda tidak lama lagi. Astro Raya Showcase pada tahun ini turut dimeriahkan dengan kehadiran para pelakon dan selebriti tanah air, sekaligus menjadi simbol kebersamaan dalam meraihkan Aidilfitri. Istimewa Raya kali ini, Astro membawakan kepada anda gadingan kumpulan Alpha dan Kisina Rania dalam telemovie 7 untuk Suci. Banyak lagi telemovie raya yang akan ditayangkan, antaranya Abah Saya Angka Mike, Malaikat Malam dan Mikail Pemburu 2 Alam. Astro juga bakal mengisi kaca televisyen anda dengan telemovie animasi Papa Zola The Movie dan Game On untuk tontonan seisi keluarga. Tidak lupa juga iklan raya Astro yang dibintangi oleh Adlin Ahmad Ramli, Fazal Hussein dan Bel Gasri. Watak saya memegang watak ketua kampung. Julung-julung kali saya memegang watak ketua kampung. Harap-harapnya semoga penonton-penonton yang tengok iklan raya Astro ni akan boleh menerima saya untuk menjadi seorang ketua kampung. Tapi dalam diri saya tak terima. Sebab saya rasa saya muda ke. Art berat ni. Berat sangat ni. Cerita ni mengisahkan Razak. Razak ni berkawan baik dengan Samad yang dilakonkan oleh Adlin Ahmad Ramli. Kemudian mereka ni bersahabat daripada zaman kecil lagi. Kemudian apabila mereka remaja, mereka berebutkan seorang wanita dan watak Razak kecil hati kerana Samad yang dapat wanita tu. Apa jadi Malaysia TVC ni kita sama-sama kena saksikan. Ini tak boleh jadi ni. Hui! Ya tapi lah. 3 hari penggambaran tu memang menyeronokkan sebab kita tahu kita akan buat satu projek iklan yang wow dan bekerja dengan pengarah Hairul sangat menarik sebab dia seorang yang very fun dan dia pun gila-gila, idea dia pun gila-gila. Pelbagai suasana dan pelbagai perasaan yang telah diluahkan di dalam iklan tu. Tapi apapun kita berharap iklan tu boleh menjentik perasaan dan juga pemikiran semua penonton-penonton, merapatkan silaturahim. Apa-apa pun yang terputus dengan teman ke saudara ke, kita erat-eratkan. Kita ambil kesempatan hari raya ni untuk kita menyemarakkan kita punya ukhuwah kita lah, Itu mesej yang kita harapkan. Dengan pelbagai pengisian menarik dan hiburan istimewa, Astro tetap komited dalam menghiburkan anda sekeluarga sepanjang perayaan ini. Bersama saya Nur Suhaila Jamin, Bila Bersama Lagi Jadi di Borak Sini.